وكان صلى الله عليه وسلم يقول أكرموا الخبز فإن الله أكرمه وهو من بركات السماء والأرض. من بركات السماء تنزل المطر وتسقيه، وهو مقدر أيضا في السماء، ومحل إنباته في الأرض، فهو من بركات السماء والأرض. Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah roti, kerana roti itu adalah berkat langit dan bumi. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk memuliakan makanan. Maka dalam hadis ini roti lah, kerana roti ini kata Nabi adalah daripada berkat langit dan bumi. Sebab apa? Sebab roti ini daripada pokok gandum. Pokok gandum ni mendapat hujan yang diturun daripada langit. Hujan ini daripada langit turun ke bumi, dan kemudian pokok gandum ini tumbuh di bumi. Maka terhasilnya gandum dan akhirnya terhasilnya roti. Maka roti ini terhasil daripada keberkatan langit dan bumi. Maka Nabi kata, muliakanlah roti itu. يقول وسيأتي باب عشرة نساء امرأة كسرة في بيت السيدة عائشة وقد علاها الغبار فرفعها صدرا ونفضها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله، يا عائشة أحسني جوار نعم الله، إذا جاتكم النعمة وقلت أو كثرت أحسني جوارها فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فعادت إليهم، إذا لم يقوموا بحسن جوارها وما شكروها فنفرت عنهم وأوقعهم الله بعد ذلك في الفقر، فقل أن ترجع إليهم بعد أن تنفر عنهم، يكون ذلك نادرا. Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat secebis roti di rumah Siti Aisyah yang jatuh dan dibiarkan sampai berhabuk. Nabi SAW ambil secebisan roti ini yang terbiar ni dan Nabi bersihkan habuk yang berada padanya. Kemudian Nabi kata, wahai Aisyah, hargailah nikmat Allah. Wahai Aisyah, hargailah nikmat Allah, kerana nikmat ini apabila lari daripada sebuah rumah, jarang dia akan datang kembali. Kenapa? Kerana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini apabila ada daripada satu rumah, satu keluarga, dan mereka tidak menghargai nikmat Allah ini, dan nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jarang nikmat itu akan diberikan semula kepada mereka. Mungkin akan berlaku tapi jarang. Kerana itu pesanan Nabi SAW. سيرتي يعظم النعمة وإن دقت صلى الله عليه وسلم، حتى مرة في الطريق وإذا بتمرة فوقف ورفع التمرة ونظفها وقال لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، ثم أعطاها الغير، وأمر ما استهان بنعمة الله تبارك وتعالى. Nabi SAW diriwayatkan bahawa baginda sentiasa menghargai nikmat walaupun nikmat itu kecil. Pernah satu ketika Nabi SAW berjalan dan melihat sebiji kurma yang terbiar, yang jatuh di atas tanah. Nabi SAW mengutip kurma ini dan Nabi bersihkan. Nabi kata apa? Kalaulah tidak kerana aku bimbang kurma ini adalah zakat, dan saya aku makan kurma ini. Sebab aku takut ini daripada kurma zakat, maka sebab itu aku tak makan nikmat ini, tak makan kurma ini. Begitu Nabi SAW menghargai nikmat. ولهذا قال سيدنا الشيخ بكر بن سالم لو لم نشكر القليل ما جاءنا الكثير. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berkata, kalaulah tidak kerana kita bersyukur atas nikmat yang sedikit ini, nescaya tidak akan datang nikmat yang besar. وذكروا في بني إسرائيل ومثلها حصلت قبل أيضا مدة طويلة في عدن، كان هناك شيء من الرخاء وكذلك هذه واحدة من بني إسرائيل كان في وقت رخاء عندهم، فكانت استهانت بالنعم، إذا وسخ طفلها تجيب بالخبز وتنجيبه ترميبه، فأصابهم الله بعد ذلك بقحط واشتد عليهم الجوع، وراحت تدور الكسر اللي كانت تنجي بها ولدها تنظفها لتأكلها. لا إله إلا الله. ويقال حصل مثل هذا أيضا أيام كان الرخاء الظاهر هذا في عدن يا بريطانيا، وكانت بعضهم أيضا تنجي ولدها بأثر الروتي هذا ترميه في مكان، بعدين جاءت الشيوعية والشدة وراحت تدور لهذا الكسر، ما عاد حصلت لها أكل. عقاب لهم في الدنيا.
قال سيدة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما نفرت عن البيت فعادت إليه. Diriwayatkan pada zaman Bani Israel dahulu ada seorang lelaki yang hidupnya mewah, kaya raya, maka dia ambil cebisan-cebisan roti ni dia digunakan untuk beristinja anak dia. Anaknya bila buang air, maka dia istinja anak dia ni menggunakan cebisan-cebisan roti sebab dia ni orang kaya. Maka datang kemarau kepada dia dan akhirnya mereka putus bekalan makanan dan dalam kesusahan akhirnya dia terpaksa cari balik kutip semula cebisan-cebisan roti yang dia pernah gunakan untuk istinja kepada anaknya itu, dikutip balik dan dimakan roti itu. Ini berlaku pada zaman Bani Israel dahulu. Tetapi diceritakan juga bahawa peristiwa yang hampir sama juga pernah berlaku di Aden, di Yaman. Satu ketika dulu, ketika penduduk di Aden ini hidup dengan kemewahan di bawah pemerintahan pentadbiran Britain. Maka ada lelaki yang kaya di Aden ini, maka dia melakukan perkara yang sama. Dia ambil cebisan-cebisan roti digunakan untuk beristinja. Maka setelah datang Aden ini diserang oleh komunis dan mereka hidup dalam kesusahan, maka lelaki ini terputus bekalan makanan dan akhirnya mereka cari semula cebisan-cebisan roti yang pernah mereka gunakan untuk beristinja, mereka makan semula cebisan-cebisan roti itu. Maka itu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang tidak menghargai nikmat. Kerana itu Nabi SAW berpesan kepada Siti Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah, hargailah nikmat Allah. Kerana nikmat Allah ini apabila dia lari daripada suatu rumah, jarang dia akan datang semula.